Adakah kita masih ragu-ragu dengan emas? Ingat satu ni, emas dah buktikan nilainya ribuan tahun. Tapi kita baru hidup berapa puluh tahun je. Siapa lebih pengalaman? Jom saya bagi 5 sebab kenapa emas ni sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Dan kenapa ramai orang bijak pilih emas sebagai pelindung kekayaan. Yang pertama, nilai emas sentiasa terjamin. Dari zaman Firaun lagi sampai zaman sekarang ni, emas tak pernah jatuh jadi kosong. Ekonomi goncang, mata wang runtuh tapi emas tetap emas. Yang kedua, aset fizikal mampu milik. Tak semua orang mampu beli tanah. Tapi emas, 1 gram pun dah cukup untuk mula. Modal kecil, nilai besar. Yang ketiga, kekayaan ada dalam tangan kita. Masalah duit boleh datang bila-bila. Bila simpan emas, kita ada backup. Boleh jual, boleh pajak bila-bila masa. Kita pegang sendiri bukan janji atas kertas. Yang keempat, aset yang mudah alih. Berpindah negeri, contoh pindah negara. Apapun situasi, kita emas senang dibawa dan laku di seluruh dunia. Yang kelima, tiada siapa yang tahu. Ini paling power. Emas adalah aset peribadi tanpa rekod sistem kewangan. Hanya kita yang tahu berapa banyak kita simpan. Kita tak perlu kaya untuk mula simpan emas. Tapi kita perlu mula simpan emas untuk nak jadi kaya. Kalau ada bajet untuk simpanan 2 tahun ke atas, emas adalah tempat yang paling selamat untuk letakkan harapan masa depan kita. Nak saya bantu, saya akan bantu sebaiknya.